Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mahmudu bi ni'mati al-ma'mulu bi sunnati al-marhumu bi ata'i wal mahrumu min adabi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh wa ataballahu kafatul nasi basyiran wa nadhira. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Ramadan begitu banyak menjanjikan kepada manusia dengan berbagai-bagai anugerah, sehingga Nabi menyebut sabdanya, "Law 'aliman nasu ma fi Ramadan latamannau an takuna as-sanatu kulluha Ramadan." Seandainya manusia mengetahui keistimewaan yang Allah janjikan untuk dianugerahkan kepada manusia dalam bulan Ramadan, pastilah kesemua yang mengetahui itu akan berangan-angan, bercita-cita, biarlah sepanjang tahun itu Ramadan. Disebut sebagai Syahrul Maghfirah, bulan Allah khususkan mudahnya Allah menganugerahkan keampunan kepada manusia. Minta sahaja Allah anugerah. Rahmat Allah turun pada malam-malam Ramadan dengan jogan hal min mustaghfirin fa'aghfirullah. Mana dia orang yang mengangkat tangan memohon keampunan kepadaku, aku nak ampun kepadanya. Aisyah radhiyallahu anha, kalau banyak sangat Nabi menyebut kelebihan Ramadan, makbul doa bulan Ramadan, khasnya malam Qadar. Aisyah telah bertanya suaminya Rasulullah SAW, faqalat in adraktu al-qadr ya Rasulullah famaza asal. Kalau banyak sangat aku menyebut kelebihan Ramadan, doa makbul Ramadan, khasnya malam Qadar, Lailatul Qadar, kalaulah Allah anugerahkan kepada saya maklumat, pengetahuan bahawa saya tahu malam ini malam Qadar, apakah yang elok saya mohon kepada Allah? Nabi jawab, is'alillah, Allahumma innaka afwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Pohon satu sahaja, sedikit sahaja, tapi dia amat berguna. Puji Allah, Allahumma innaka afwun karim. Ya Allah, kamulah Tuhan yang suka mengampun. Kamu mulia, kamu suka mengampun. Ampunlah dosa saya. Mengapa Nabi tak suruh minta kekayaan, kesenangan, kebahagiaan, kenikmatan, kemenangan?
Apa sahaja yang nak diminta, Nabi suruh minta satu yang terbaik dan paling baik. Tidak ada yang lebih baik kepada manusia, kepada kita sekalian, mana insan. Kalau kita boleh menghapuskan, Allah hapuskan ke semua dosa kita dan kita mati menghadap Allah dalam keadaan dosa tidak ada. Kalau dosa ada, bawa dosa sampai ke mati ke dalam kubur, terutama dosa yang tidak diampun. Ini yang Allah ingatkan kepada kita. Lau anna lahum ma bil ardi jami'an wa mislahu ma'a liyaftadu bihi min adabi yawmil qiyamah ma tuqabbila minhum wa lahum adabun alim. Allah sebut insan yang telah dipanggil pulang dan membawa dosa yang tidak diampun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah bagi tahu lebih awal kepada kita, orang itu lau anna lahum, kalaulah mereka memiliki dalam dunia dahulu ma bil ardi jami'ah, semua kekayaan atas muka bumi ini kepunyaan dia seorang. Kalau semua kekayaan atas muka bumi ini kepunyaan seorang, wa mislahu ma'ahu, bawa sekali ganda, dua kali kekayaan atas dunia ini, liyaftadu bihi min adab yaumil qiyamah, nak tebus dosa yang dibawa tadi. Nak tebus dosa dengan mengorbankan harta sebanyak semua harta atas muka bumi ini, bawa sekali ganda, dua kali ganda. Liyaftadu bihi, untuk membebaskan diri daripada dosa. Ma tuqabbila minhum, Allah tidak terima. Kekayaan sekaya yang ada atas dunia ini tidak boleh tebus dosa, kata Allah. Walahum adabun alim, mereka kena tempuh azab Allah yang maha menyeksakan mereka. Ini masalah manusia. Datang Ramadan sepaling tidak hanya mengingatkan kita, ini ruang dan peluang yang boleh dan mesti kita ambil, bebaskan dari dosa. Karena itulah kita dengar kalau di Malaysia, di negara Asia secara umumnya sampai ke Thailand, semua yang bersolat tarawih, imam tidak pernah tinggal membaca Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna wa an walidina. Dia tambah sikit, ya Allah, kamulah Tuhan yang suka mengampun, ampunkan dosa kami dan dosa dua orang tua kami. Itu kita mohon tiap-tiap malam. Pastilah akan berjumpa satu malam yang dikenali dengan Lailatul Qadar. Itu kita bincang Lailatul Qadar. Itulah dia yang dikatakan ruang dan peluang yang Nabi sebut, faya ajaban liman adraka Ramadana pada yughfarulah. Faya ajaban, alangkah ajaibnya, alangkah akhirannya aku bagi insan muslim yang Allah hidupkan dia sampai sebulan Ramadan, umurnya sampai dapat melintasi Ramadan. Akhir Ramadan dia menjadi orang yang tidak diampun dosanya.
Aku pelan. Mengapa pelan? Dia tak takut bukan kalau dosa tak diampun ada padanya, dan dia boleh dijemput pulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada bila-bila masa. Kerana itulah makanya Nabi ingatkan sangat yang saya sebut tadi ini, bahawa pentingnya maghfirah kepada manusia, lebih pentingnya segala-galanya. Kalau ada yang lebih baik daripada itu, pasti Nabi suruh isterinya memohon, suruh kita umatnya memohon yang terbaik itu. Kerana Nabi tahu tidak ada yang lebih baik kepada manusia daripada orang yang terhapus segala dosa. Suatu keadaan yang kita mungkin tidak sedar dan yang mungkin kita fikir. Ada saat yang kita hendak berpindah daripada alam yang nyata, dunia yang kita hadapi ini, dan berpindah ke alam yang kedua, daripada alam akhirat. Transition itu saat kematian. Semua orang akan berjumpa dengan saat kematian ini. Dan Allah menceritakan lebih awal kepada kita. Falaula idza balaghatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun. Dan Al-Waqi'ah. Sesungguhnya apabila nyawa kamu sedang bergerak daripada bawah ke atas nak sampai ke halqum, hampir kepada lubang yang ada atas kepala kita ini, yang kita kenal dengan nama ubur-ubur. Masa kecil kita nampak lubang itu memang macam perigi, macam telaga, lain ada tekora. Yang itu tidak ada lubang. Lubang itu lubang yang ruh kita, bila Allah Ta'ala tiup, dia masuk ikut ubur-ubur. Masa dia nak balik terakhir untuk meninggalkan alam yang fana, meninggalkan badan, Nabi sebut ar-ruhu idza kharajat yatba'uhal basar. Ruh manusia bila dia dikeluarkan oleh para malaikat, dia keluar ikut lubang itu, lubang dia masuk, yatba'uhal basar, mata orang itu, mata kita akan melihat ruh yang keluar untuk mengucapkan selamat berpisah buat sementara. Perpisahan pada sementara. Ruh idza kharajat, dia keluar yang terakhir, yang bawah al-basar, mata akan buka melihat ruh keluar. Yang inilah yang ayat tadi. Kalla idza balaghatil hulqum, bila ruh sudah mengalir keluar sampai ke halqum, nak keluar di lubang kepala, wa antum hina idzin tanzur, kamu akan nampak hal itu dengan jelas. Yang tak mati lagi pun sedang melihat bagaimana ruh itu keluar. Ada yang keluarnya mudah, senang, licin. Tapi ada yang amat payah. Kenapa dia mudah, kenapa dia payah? Ada dua suasana. Yang pertama, kalau orang tadi itu yang dia telah
diampunkan dosanya. Ruh sudah bersih daripada dosa, dipanggil dengan an-nafsul mutmainnah. Kalau orang itu dapat ruh yang mutmainnah, tidak ada beban, tak ada dosa, dia mudah keluar. Kenapa? Karena malaikat maut datang kepadanya, dia akan memberi salam terlebih dahulu dan menyebut ayat ini. Kita baca saja. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Malaikat dengan suara yang lunak, yang lembut, muka yang manis, yang ceria, menyapa ruh dalam badan insan itu dengan mengatakan, wahai nafs, ruh, nyawa mutmainnah, bening, tenang dan damai karena tidak ada dosa. Irji'i, mari kita pulang. Kita pulang kepada Tuhan yang menciptakan kamu, yang mengampunkan kamu. Radiyatan mardiyah, kamu telah reda dengan Allah, Allah reda dengan kamu. Jom, mari kita balik masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Wadkhuli jannati, Allah persilakan kamu masuk dalam syurga. Mendengar kata-kata yang begitu, ruh dengan segala senang hati akan melompat keluar dengan mudah daripada badannya, dilayan sebagai seorang tetamu yang amat istimewa. Itu yang kita katakan, yang tak nampak pun orang itu macam nak mati, tiba-tiba tak ada. Mati dengan rokok, mati dengan sujud, mati dalam tidur, mati sempat ucap dahulu, mati sebab wasiat dahulu. Malah ada yang tahu pun, dan mati bila dia tahu. Tunggu semua anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tengok yang jelas di sana. Rasul apa itu istimewa. Dia Abu Bakar As-Siddiq, dia sakit hanya demam biasa, bukan teruk demamnya, maka dia khalifah. Tapi disebut, pilihlah pengganti aku sebelum naik fajar lusa. Orang pilih pengganti dia. Fajar lusa dia meninggal. Umar kena tikam dalam masa sembahyang subuh, berdagang. Umar kata, siapa yang tikam aku? Orang jawab, Abu Lulu'ah Majusi. Alhamdulillah, aku tidak dibunuh oleh seorang Muslim. Pilih cepat pengganti aku sebelum 3 hari. Betul. 3 hari dia meninggal. Tengok kalau Rasulullah SAW wafat, pagi nak wafat itu, pagi yang dia sempat keluar daripada bilik dia, jumpa dengan orang Islam, bagi wasiat terakhir. Dia sebut dah sebelum tu, Lamandila al-qarun ba'dama bi'adha bi mausimi adha. Lepas dari haji dia beritahu dah, kita tak jumpa dah dengan haji ke depan. Pagi itu keluar,
Sahabat-sahabat menyangka Nabi telah sihat. Alhamdulillah banyak yang meninggal ke Madinah kerja masing-masing. Masuk minta air. Aisyah doakan pada hari itu Raja Muawizah. Siapa buka dia? Dengar salam daripada belakang rumah. Maka Nabi telah meminta Fatimah anaknya pergi tengok siapa yang pergi salam di belakang. Tiba-tiba suara Fatimah semakin kuat, semakin kuat. Nabi panggil Fatimah balik. Kenapa yang meninggikan suara? Fatimah jawab, ya abada, inna bi ba'dika rajulai yuridan an yadkhula alayka ya Rasulullah. Di pintu belakang rumah kita ada dua laki-laki. Dia minta izin kepada saya nak datang ziarah ayah. Saya jawab tak boleh. Ayah tidak datang waktu ini. Dia nak rehat. Dia minta juga nak berjumpa. Saya tak boleh. Dia minta juga nak berjumpa. Saya perkeraskan suara saya. Nak Bakar memang tak boleh. Nabi tanya Fatimah, "Atamrifiyan penata man tukallimi?" Kamu tahu ke tidak yang kamu bercakap begitu dengan bahasa begitu? Siapa yang kau bercakap tu? Rajulah ni. Dua laki-laki. Nabi kata, huma malaka min malaikatillah. Itu dua orang malaikat. Allah utus mereka untuk mengambil ayah, mengambil nyawa ayah sekali masa datang. Masuk bagi salam. Itulah yang pada akhir sekali yang Nabi sebut, ila rafiqil a'la, ila rafiqil a'la, ila rafiqil a'la. Itulah akhirnya Nabi kita wafat dengan perkataan, saya menuju kepada kekasih yang paling agung, kekasih yang paling agung, kekasih yang paling tinggi, Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi wafat. Itu kisah yang telah berlaku. Bagaimana semua? Kita bagi insan biasa ini saat yang Quran sebutkan, wa antum hina idin tanzurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Nyawa nak keluar, kamu semua nampak. Malaikat yang datang pun ada yang kamu nampak, ada yang kamu tidak nampak. Wa nahnu aqrab ilaihi minkum. Kami, kata Allah, kuasa Allah, qudrat Allah, malaikat Allah yang diutuskan lebih hampir kepada orang yang nak mati itu daripada keluarga ni yang duduk di tepi orang itu. Maka matilah dia dengan dua keadaan. Yang pertama tadi, mati dalam keadaan yang cukup tenang, yang pening-pening. Ada yang kedua, walau tara isyadawqal ladhina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wazuqu adabal hariq. Kalaulah Allah perlihatkan kepada kamu, ya Allah pengasih penyayang, letak bagi kita nampak, cuma kadang-kadang nampak. Apa dia? Isyadawqal ladhina kafaru, Allah mematikan orang yang kufur kepada Allah.
durhaka kepada Allah, berdosa Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada ketika itu malaikat yang akan datang mengambil nyawa mereka datang membawa mitraqatun minal hadid, penukul besi, yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Datang subuh nyawa, keluar nyawa, tidak mau keluar. Maka malaikat telah memukulkan muka orang itu. Itu yang walakin la tubsirun, kamu tak nampak. Dipukul muka dengan mitraqah, dengan pemukul besi. Pukul belakang, adbarahu, punggung, dengan penukul besi, dengan perintah keluar, wazuqu adzabal harim, kamu akan rasa azab yang akan membakar seluruh badan kamu. Susah nak keluar, kena pukul pun tak mau keluar. Maka banyak ayat yang menceritakan demikian. Waktu inilah yang kita baca dalam surah Al-Jumu'ah, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula an tukhritani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas salihin. Allah beritahu kepada kita lebih awal, jika nak buat kebajikan, nak buat kerja tangan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beribadat, solat, puasa, haji, infak, zakat, sedekah, buat macam kita masih segar bukan. Buat semasa kita ada lapang masa untuk berbuat. Jangan tunggu sampai kepada saat malaikat maut, malaikat maut datang mengambilnya. Pada ketika itu semua yang sedang menghadapi malaikat maut untuk mengambil nyawa dia buat permohonan yang terakhir. The last request, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, tolonglah beri sedikit lagi umur kepada saya. Ajalin qarib, bagi tambah sikit lagi saja. Malaikat tanya, nak buat apa? La asaddaqa wa akun minas salihin. Saya nak bagi sedekah, nak kurbankan harta saya jalan Allah, nak bayar zakat yang banyak tertonggak, yang tak bayar lagi, yang tangguh-tangguh dan sebagainya. Saya nak bayar ke semua harta saya. Wa akun minas salihin. Saya berjanji denganmu ya Allah, kalau tambah umur lagi sikit saja, saya nak jadi orang yang paling baik. Dan banyak ayat. Hatta idza jaa ahadukumul maut faqala rabbi irji'un la'alli a'mal salihan fima tarak kalla innaha kalimatun. Ingatlah kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila maut datang menghampiri manusia, manusia ketahui bahawa ajal telah sampai, malaikat di hadapan dia mengambil nyawa dia. Qala, sama juga ayat lain, dia memohon, Rabbi irji'un, ya Tuhanku, balikkan saya semula penghidupan dunia yang biasa. Jangan mati lagi,
Dia ji'un, balikkan saya kepada kehidupan biasa. Untuk apa? La'alli a'mal salihan fima tarak. Saya berjanji nak buat kebaikan. Amal salihan, nak buat baik. Tak mau lawan Allah, tak mau langgar perintah Allah. Banyak saya tinggal kebaikan yang boleh saya pun saya tidak buat. Berjanji jika saya balik semula, amal salihan fima tarak, nak buat baik. Malaikat jawab, kalla innaha kalimatu. Tak, itu alasan kamu saja. Alasan saja. Kalau Allah Ta'ala bagi kebaikan umur semula kepada kamu nak buat baik, kalimatun qala, itu kamu sengaja cakap-cakap sahaja. Kalau umur bagi kamu tidak akan boleh buat. Ini saat-saat persalahan yang sangat kisah hidup. Contohnya ada satu contoh yang Quran sebut, satu kisah hidup. Ada seorang sahabat yang hidup di zaman Nabi bersama dengan Nabi, yang Allah takdirkan ada hikmahnya. Nampak hikmah. Dia dapati amat rajin ke masjid, ke surau. Orang yang paling awal sekali pergi ke masjid, orang inilah. Qila anna Abu Sa'labah. Tafsir ada yang mengatakan dia Abu Sa'labah. Pergi saya tengok, bukan. Yang penting ada seorang sahabat di Quran cerita. Amat rajin awal pergi ke masjid, tapi paling awal pulang. Imam bagi salam saya, dia akan bergegas pulang awal. So, ganjil pamer dia, datang awal, balik pun awal. Bagus juga datang awal, balik awal. Datang kemudian balik awal. Satu hari sahabat tanya dia, kenapa kamu bersikap demikian? Tak boleh kau tunggu sama dengan Nabi, bukan ada tazkirah, ada ayat-ayat baru turun dan sebagainya. Akhir berhutang. Dia hidup dalam keadaan yang cukup miskin. Ada kain yang layak, yang elok dibawa solat, selai saja ada. Dia pakai kain itu ataupun baju itu untuk pergi sembahyang. Tak payah, tak apa semua kali. Isteri dia pesan, lepas saja sembahyang balik segera, saya nak sembahyang pula awal waktu, nak pinjam kain tu. Hidup dengan selai kain yang boleh dipakai sembahyang. Itu biasalah bapa kata. Akhirnya orang kata dekat dia, mengapa tidak pergi berusaha lebih. Dia usaha segala-galanya, tapi Allah tak bagi dekat dia. Kamu pernah minta pada dekat Rasulullah SAW? Dia malu. Malu apa? Benda yang boleh diminta dan sebagainya. Akhirnya dia minta dekat Nabi sumbangan apa sahajalah yang bantu dia nak beli kain kat dia, nak tambah kain kat dia. Dia minta kat Nabi. Nabi tengok dia, Nabi tahu. Kata, kalau terus kamu boleh bersabar yang macam ini, lakana khairan lak. Kain selai, kursi orang, bagus. Allah Ta'ala begitu. Tapi sebab itu dia kan balik, masih lagi pergi kepada orang kata kat dia, pergilah minta lagi. Akhirnya dia ulang. Nabi kata kat dia, kalaulah Allah kurniakan kepada kamu kesenangan, jauh lebih senanglah daripada yang kamu dapat sekarang ini. Maukah kamu berjanji dengan aku, dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kesenangan itu tidak melupakan kamu kepada ayah. Dia berjanji, kalau
kalau saya diberikan kesenangan dunia yang lebih lapang daripada ini, saya akan lebih tekun lagi menghadap Allah, lebih tekun solat hajat, solat jamaah dan sebagainya. Kebetulan Nabi angkat tangan mendoakan kepada dia. Dia doa Nabi terus makbul. Ada pembayar zakat membawa qati'ah min al-ghanam, bawa zakat kambing-kambing yang berbagai-bagai jenis. Nabi terima zakat kawan tu, serah dekat dia. Yang kamu minta tadi Allah Ta'ala telah makbul. Ini dia harta dunia, kamu ambil dia atau zakat, kamu jaga dia baik-baik, tapi janji jangan lupa. Zakat kamu bagi, sebagai jamaah jangan tinggal, buat segala kebaikan, syukur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang ayat Quran tersebut. Wa minhum man 'ahada Allah la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin. Falamma atana min fadlihi bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun fa'aqabahum nifaqan. Coba habis ayat kejar dia sampai terima kambing zakat yang penuh dengan barakah itu. Tapi doakan keberkatan kepada harta itu, insyaAllah akan bertambah dengan mudah. Dia terus berjanji, wa minhum man 'ahada Allah. Di kalangan orang Islam dahulu ada yang telah berjanji, ada Allah, dia ambil janji dengan Allah. La in atana min fadlihi, kalaulah Allah kurniakan kepada saya kekayaan, kemudahan, lanasaddaqanna, kami akan memberi sedekah. Maksud sedekah zakat kambing kami akan bayar. Dan kami berjanji nak jadi orang yang salihin, orang yang baik-baik. Ambil kambing pergi. Beberapa tahun kemudian Nabi teringat, orang yang dulu dah janji dengan aku, orang tu aku tak nampak dia ada di masjid di surau. Siapa Nabi utuskan sahabat pergi cari dia. Mereka cerita jumpa dengan dia. Kambing dah beratus, mungkin beribu dah. Dia sudah tidak pergi ke masjid sekali pun dah. Jemaah pun tak pergi dah. Sebab sunat lagi tak pergi. Tanya dia tak ditinggal. Kami ni sibuk, kami banyak, nanti hilang lah nanti. Zakat bagi, nak bagi. Lapor semua dekat Nabi, orang itu ada kambing yang dah 100,000 dan sebagainya. Dia sibuk jaga kambing dia dan sebagainya. Dia tak ada masa nak pergi ke masjid. Nabi kita, itulah buat betul raya. Kayak itu. Fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yawmi yalqawnahu bima akhlafullaha ma wa'adu. Orang itu ternyata dia seorang munafik. Janji dia tak tunai janji dia. Dia kata nak buat baik, dia tak buat baik. Dia nifaq. Nifaq ini sudah kena hati dia. Buat macam mana pun nifaq tak akan habis sampai hari kiamat. Apa jadi cerita akhir kamu kita ini? Sebab itu ya Quran ada kisah itu. Akhirnya dia bawa kambing yang penyakit yang kurut pergi nak bayar zakat dekat Nabi. Nabi kata, mengapa kamu tunggu sampai ayat Allah Ta'ala turun kau nak bayar zakat? Tak guna bayar dah sebab kamu ada dicap sebagai munafik. Dia mana? Nabi wafat. Naik Abu Bakar jadi khalifah.
Dibawa kami lagi banyak kat Abu Bakar. Abu Bakar kata, Nabi tak terima zakat kamu. Takkan aku nak terima. Abu Bakar wafat, naik rumah, bawa dia kambing dia, bayar dekat rumah. Umar kata, Nabi tidak terima, Abu Bakar tak terima, takkan aku nak terima. Panjang umur dia. Sampai teman Osman bin Affan, bawa lagi benda bersama dalam satu malam bersama. Fa'idha bilailatin wahidah akhadatis sama'u haqqa. Tiba-tiba satu malam saja langit mengambil hak dia. Hana lintar menyambar ke semua kambing-kambing itu dan mati bergelimpangan dalam satu malam saja. Sebab yang sama yang tadi, satu manusia ini hatta dalam hidup dia pun sikapnya begitu, bukan ke semua yang dia ambil pengajaran. Sampai nak mati pun dia berjanji lagi, kalau umur aku panjang dan sedekahkan nak buat baik, na'mal salihan fima tarak, kami nak buat yang baik yang kami tak buat dahulu. Tapi kalau Allah tak ada bagi juga umur kepadanya, akan balik semula kepada yang tadi itu. Inilah yang kesimpulannya. Innal insana li rabbihi lakanud wa innahu 'ala la syahid wa innahu li hubbil khairi la syadid. Allah ingatkan kepada kita, sesungguhnya manusia ini, kata Allah, li rabbihi lakanud, dalam menghadapi kes perintah Allah kepadanya, lakanud, kerasnya kepada dia, payahnya menerima ajaran Allah kepada dia, payahnya menerima hukum-hukum Allah ditetapkan kepadanya. Kenapa berlaku demikian? Ala tadika la syahid, dia dapat nampak, la syahid, dia saksi diri dia. Memang dalam menghadapi perintah-perintah Allah Ta'ala, dia tahu mengatakan dia kamu, dia menolak dengan tidak ada sebab alasan. Kenapa? Wa innahu li hubbil khairi la syadid. Kerana kebaikan yang dia rasa baik itu yang berada kepada kesenangan dunia. Dunia lah yang dia buat hidup dia. Akhirnya dia tinggal kepada akhirat dengan tidak mengambil kira. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Kehidupan di akhirat itulah yang lebih baik daripada dunia. Mengambil kira kesemua itulah dengan karina yang ada pada manusia, pada kita, pada saya, putra sekalian. Tak boleh lagi daripada kita menghadapi saat-saat kematian. Kadang itu kita rasa macam pelik. Orang yang sakit, orang yang bermasalah, yang perlu hospital, masuk hospital, tak mati-mati. Yang sihat, segar bukan, tiba-tiba mati. Ini mengingatkan saya semalam, kawan belajar sekali di Kairo, balik bekerja sekali di UKM, pencet pun hampir sama, orang yang sama. Dia orang yang cukup sihat badan dia, eksisar cukup, badan sihat, makan jaga, tak pernah ada masalah, tak kena doktor. Saya dengan hospital ini memang mamek sangat lah. Jatuh dari 5 kali berbadahan. Okey. Semalam yang sihat ni baru jumpa dengan dia, saya makan kita rawai parking kereta, lidah jalan, datang motor langkah malam pagi, jatuh tak dari bawa ke hospital. Saya kejar ke hospital,
semalam meninggal dunia dan pagi semalam kita bumikan. Mudah bulan puasa, tak nampak luka, tak nampak apa, cuma mungkin perdarahan dalam kepala. Saya sebut ini nak ingatkan kepada itu yang tidur akan tahu, yang katakan mati itu akan sampai masa. Ambil peluang daripada Ramadan ini insyaAllah ta'ala. Dan murahnya Allah, ruang yang terbuka besar kepada kita. Siang telah kita berpuasa, genap 12 jam siang kita beribadat. Malam hari kurnia Allah Ramadan kepada kita. Nabi sebut man qama ma'al imam fi Ramadan hatta sallama kutiba lahu qiyamul lailah atau kama. Siapa sahaja pada malam Ramadan yang pergi ke masjid, pergi ke surau, bersemayam bersama dengan jamaah imam, dia berada sama dengan imam takbir ihram dia ada, sampai imam bagi salam terakhir dia berada. Tak kisah 8 rakaat atau 12, yang penting dia semayam isya sama dengan imam, sembahyang tarawih sama dengan imam, sampai imam bagi salam, dia pun bagi salam, dia balik. Kutiba lahu qiyamul lailah. Allah tulis kepada orang itu, dia telah beribadat sepanjang malam. Hanya isya, tarawih, sana balik, sepanjang malam itu ditulis sebagai qiyamul lail. Ditambah pula tadi kita ada qiyamul lail di malam 21 sebagai tempat akhir, itu bonus. Kalau ini kita buat sepanjang Ramadan, pastilah satu malam kita akan berjumpa dengan malam qadar. Yang malam itu pula ibadah pada yang dikatakan khairu min al-bishar. Dia tak kata ka-al-bishar. Ayat tidak kata ka-al-bishar. Beribadah pada malam qadar seperti, bukan seperti, khairu, lebih baik daripada beribadah 1000 bulan. Lebih baik maknanya satu malam itu kita beribadah, nilai pahalanya lebih baik, jauh lebih baik daripada 1000 bulan kita beribadah. Inilah yang saya katakan tadi, anugerah Allah Ramadan yang kalau kita tahu itulah tandingan kita. Pahala yang kita capai dengan Ramadan itu, kita akan merasakan beruntung sangat. Orang yang boleh hidup sampai akhir Ramadan pasti kena, pasti dapat kebaikan-kebaikan itu. Kalau itulah dapat kita lihat. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mempermudahkan kepada kita saat-saat pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita minta selalu, Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa, ya Allah ampuni dosa kami. Kita yakin Allah Ta'ala akan ampun sampai akhir Ramadan. Yakinilah dosa kita semua telah diampun, dan ibadat kita telah kita dapat lebih daripada 1000 bulan. Maka jagalah selepas itu, jangan dicemari dengan dosa-dosa baru. Semoga Allah merahmati kita sekalian. Kita sama-sama lagi berdoa lagi sekali, semoga Allah Ta'ala merahmati kita, mengampunkan dosa kita, memberikan barakat pada pertemuan pada malam ini. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hatta yuwaffi ni'amahu wa yudatu khairuhu wa yudatu mazida. Ya Allah ya Karim nastaghfiru bika ya Allah irhamna litarki ma'asi abada. Allahumma inna ala dzikrika ibadatika ya kibrika ya arhamar rahimin. Allahumma
كاملا ويقينا صادقا وعملا صالحا ودعاء مستجابا ورزقا واسعا وذنبا مغفورا وذنبا مغفورا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مباركا تباركا معصوما. يا رب نستغيثك يا الله ارحمنا جميعا يا الله ارحمنا يا ارحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا وصحح اجسادنا وشتت شمل اعدائنا وانصرنا على من عادانا برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا هب لنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا. ربنا اتنا وقنا عذاب النار دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Sekarang saya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.